Bagi aku, Samsung Galaxy S25 FE ni such an underrated phone. To be honest, ramai orang tak sembang sangat, but aku boleh kata this is probably can be a flagship killer kalau korang fikir betul-betul lah. First kali kalau korang perasan, design dia sekarang lebih premium. Nipis, ringan tapi still guna Corning Gorilla Glass Victus Plus dengan frame aluminium. Nampak mahal walaupun harga lebih rendah daripada flagship lain macam dia punya abang S25 biasa tu. Kamera pula, dia datang dengan sensor 50MP untuk kamera utama, 12MP ultra wide dengan 8MP telephoto dengan 3x optical zoom. Plus dia ada AI editing. So kat sini korang boleh guna dia punya AI Eraser yang paling power yang ada dekat mana-mana phone market sekarang ni, dan korang juga boleh buat macam-macam lah, macam generative edit dan lain-lain tu. Dan bateri sekarang pun lebih besar, iaitu 4900mAh. It's not paling besar dalam market, but boleh tahan juga sehari lah kalau korang guna dengan cara yang tersendiri tu. Nak charge pun laju sebab dia sekarang ada penyokong untuk 45W fast charging. Cuma korang kena beli separately lah kat sini. Lepas tu untuk display dia pun one of the best in the market sekarang ni. 6.7 inci Dynamic AMOLED 2x dengan 120Hz refresh rate. Warna dia yang vivid, smooth untuk scroll, gaming pun padu, Netflix lagilah best kalau korang yang tengok tu. Dan last sekali, value telefon ni memang susah nak lawan kalau nak compare dengan mana-mana telefon China tu. Dia ada IP68 rating, tahan air, update software sehingga 7 tahun, semua ciri flagship tapi harga jauh lebih murah dan juga masuk akal kalau nak compare dengan mana-mana telefon Samsung yang lebih mahal tu. So kalau korang fikir balik, walaupun harga RM3,099, kalau korang tunggu beberapa bulan lagi, harga dia jauh lebih murah dan bagi aku sangat berbaloi kalau korang fikir balik. So, Samsung Galaxy S25 FE ni, give it a try.